Kalau korang heavy smoker, halah, dia ni lagi hardcore. Siang malam merokok 24 jam non-stop macam tak sayang nyawa. Dunia kata pergi, kubur kata mari. Sini, geng Geo nak story. Inilah dia, Smoking Hills. Ianya terletak dekat Cape Bathurst, wilayah Northwest Territories, Canada. Lokasi dia lebih kurang 90 ke 100 km je dari komuniti Paulatuk, iaitu tempat arang. Fenomena pelik ni start direkod masa tahun 1826. Waktu tu ekspedisi Sir John Franklin. Dan ada tukang catat dan cerita pasal benda ni, nama dia John Richardson. Masa tu ramai orang fikir yang tu gunung berapi, tapi sebenarnya diorang silap. So, apa jadi kat bukit ni sampai boleh merokok, geng? Bukit ni sebenarnya penuh dengan shale yang kaya sulfur, pyrite dengan arang perang. Bila batu ni terdedah kat udara, dia akan beroksida sendiri, lepas tu dia akan keluarkan haba dan terus terbakar perlahan-lahan. Hasilnya, bukit tu pun berasap lah macam ada berjuta-juta orang merokok dekat situ. Asap dia 24/7 non-stop, right? Lagi power, air kolam sekeliling jadi sangat beresik sampai ada rekod pH negatif. Logam berat macam besi, zinc, nikel, semua larut dalam air. So, tumbuhan dan hidupan kat kawasan tu memang pelik dan unik habis. Saintis pula suka gila kaji Smoking Hills ni sebab katanya fenomena macam ni bagi petunjuk apa yang mungkin pernah jadi dekat planet Marikh. Wallahu alam. So geng, kalau ada orang tanya pasal bukit berasap, jangan kata mistik atau ada bom nuklear, tapi jawabnya geology in action. Dapat something?